saya nak buat satu Google Form, di mana Google Form ni adalah tajuk dia idea content. So aku meminta korang, minta tolong korang semua untuk tekan link dekat description dan bagi idea content apa aku nak buat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Adam. So guys, untuk video kali ni, by the way, aku tak tahu sebenarnya apa yang aku buat sekarang ni. Video ni aku pun tak tahu sebenarnya apa video aku nak buat. Cuma aku ada dapat beberapa idea yang aku mungkin akan buat satu video yang menarik, iaitu idea daripada audiens aku, siapa yang komen ataupun siapa yang DM aku bagi idea apa video yang aku boleh buat. Jadi guys, sebenarnya untuk video kali ni saya nak mencuba untuk full time dekat dalam YouTube. Jadi konten-konten yang aku buat ni, aku rasa macam aku nak teruskan untuk perjuangan sebagai YouTuber di Malaysia ni. Banyak lagi peluang aku sebenarnya untuk aku berjaya kat YouTube. Salah satunya benda yang aku nak fokus adalah travel, and then video travel, and then video-video vlog. Aku rasa ramai yang suka tentang video vlog dekat Malaysia ni kan. Tapi aku adalah salah seorang yang aku rasa aku akan buat yang terbaik dan aku akan menjadi number one dekat Malaysia ni. So sekarang ni aku ada dapat beberapa idea yang aku nak buat. Sekarang ni aku terlalu fokuskan apa yang aku buat hari ni adalah aku stream. Aku menjadi streamer, main game Mobile Legend. Aku buat streamer dekat TikTok everyday. Aku try buat, dan dalam pada masa yang sama aku cuba juga buat video YouTube juga. Okay, so apa yang aku nak tekankan pada korang semua, tolong jangan tutup pergi ke next video. Tolong dengar saya nak buat satu Google Form, di mana Google Form ni adalah tajuk dia idea content, di mana korang boleh tekan link dekat ada description dekat bawah, dan korang tolong isikan korang punya cadangan korang untuk apa konten apa yang aku nak buat, konten apa yang aku rasa macam sesuai untuk aku, dan aku akan pilih. Terdapat beberapa konten yang aku rasa menarik untuk aku buat, aku akan mention dia dan aku kredit dia dekat dalam YouTube aku, dekat dalam video aku, dekat dalam description aku. So aku minta tolong korang semua untuk tekan link dekat description dan bagi idea konten apa aku nak buat. So welcome guys, dan aku harap aku lebih konsisten buat video, dan aku berharap juga dengan diri aku supaya aku lebih yakin yang aku sebenarnya boleh berjaya dalam YouTube. Okay, terima kasih banyak. Itu saja untuk video kali ni guys, pendek saja. Kita jumpa lagi. Subscribe.